sangka di tengah-tengah pusat pelancongan Kota Melaka ada sebuah restoran yang tawarkan bufet Ramadan pada harga RM55. Tempat ini pada asalnya adalah sebuah muzium stem dan kini dikenali dengan nama Rumah Belanda. Terletak di kawasan pelancongan di Jalan Kota Melaka berhampiran Famosa dan Muzium Dunia Melayu Dunia Islam. Mula-mula Cik Ina ingat muzium tahu, rupa-rupanya ada restoran yang menawarkan hidangan tempatan dan western. Tempat dia memang cantik untuk merakam memori di bangunan bersejarah yang unik. Istimewa bulan Ramadan, Rumah Belanda menawarkan hidangan bufet Ramadan sempena bulan Ramadan yang mulia ini. Kebiasaannya, restoran ini menawarkan menu ala carte iaitu hidangan tempatan dan western. Bufet kali ini lebih tenang dan cozy. Suasana berbuka di sini pastinya lain daripada yang lain. Menawarkan aneka menu berbuka, menu tempatan dan juga western beserta aneka mi, kuih muih serta manisan. Selain menikmati aneka hidangan yang lazat, jangan lupa tahu untuk ambil gambar. Banyak tempat cantik untuk OOTD kat sini. Gambar time siang cantik, time malam lagi cantik dengan lampu-lampu yang bertukar-tukar. So, korang wajib ambil gambar seluruh angle dekat sini. Memang cantik. So, orang Melaka, jomlah berbuka puasa dekat sini. Ina datang Melaka sebab melawat anak arwah kakak yang belajar dekat Melaka. So, alang-alang Ina cari bufet Ramadan best dekat Melaka. So, Ina dah jumpa tempatnya. Cantik tempat dia. So, korang kena datang RM55 saja bufet Ramadan. Okey? Jangan lupa, beli cepat untuk dapatkan harga.